Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ikhlas Syafari Imran, anak sekolah MBA 1005 Sekolah Kebangsaan Negeri Selangor, Melaka. Tangkal ajaib hasil karya Hafiz Daim. Hafiz Daim merupakan seorang penulis yang aktif masa buku-buku kanak-kanak, terutama buku siri penulis serta dan menggalakkan profesional berfikir secara kritis, membuat eksaminasi dan mencari kebenaran. Hal ini dapat dilihat dalam buku Tangkal ajaib yang syarat dengan unsur persoalan dan penyiasat dan bidang. Buku ini mengisahkan tentang seorang kanak-kanak yang bernama Johan yang dikatakan berhasil menang. Johan dan ibunya telah berjumpa dengan seorang lelaki yang bernama Tuan Sesen. Tuan Sesen mendakwa bahawa nasib barang ini berpunca dari satu tangkal dan Johan perlu mengadui beberapa pantang dalam. Namun Johan, seorang remaja yang mengalami konflik jiwa dengan ibunya, dengan sengaja melanggar beberapa pantang larang yang diberikan oleh Tuan Sesen tersebut. Akibatnya ia ditikung berbagai malam seperti pembinaan kereta, bersikap naik ketika ke sekolah, disuruh ketika menaiki taksi. Keistimewaan buku ini terletak pada cara penulis yang mengajak pembaca berfikir secara kritis. Cerita ini tidak hanya memaparkan unsur misteri, malah menjadikan mesej agar kita tidak mudah mempercayai kepercayaan kasar seperti Ibu Johan. Ketika melihat Johan mengungat, lalu beliau terus mempercayai bahawa Johan diganggu dengan kosong mistik. Johan juga sudah muak dengan sikap ibunya yang sangat mempercayakan unsur gaib. Bila disusulkan jalan cerita ini, pembaca akan mencari kebenaran dan memahami bahawa sesuatu kejadian boleh berlaku akibat kelalaian seksual yang sendiri. Selain itu juga, buku ini terus menekankan nilai ketaatan kepada ibu bapa seperti Johan yang taat walaupun jiwa remajanya hingga sedikit ruang seperti remaja-remaja lain. Ketika ibu bapanya melarang ia keluar bersama kawan-kawannya, Johan tetap taat. Jika berhati-hati dalam membuat keputusan dan membuat keputusan dan berfikir secara rasional. Dapat dilihat ketika ditangkap penjahat, Johan tidak mengikut pada hatinya. Sebaliknya, dia membuat tindakan yang pantas, menyalahkan ibunya dan rakan-rakannya. Bahasa yang digunakan mudah difahami, sesuai dengan pembaca sekolah rendah. Dengan cerita yang menarik yang menimbulkan banyak persoalan, mampu menarik minat pembaca. Kesimpulannya, buku Tangkal ajaib membuktikan bahawa kebenaran tidak akan terselah tanpa keberanian untuk berfikir dan bertindak. Jelas karya ini mengajar kita bahawa minda yang berfikir dan berani menyiasat adalah lebih berkuasa daripada tipu daya manusia. Buku ini amat sesuai untuk dijadikan untuk murid sekolah rendah kerana mampu membentuk asasi yang mudah. Sekian, terima kasih.